sejahtera, saya Wan Zaliha Radhi. Dan saya Mahathir Lokman akan bersama saudara dalam Berita TV3. Antara berita-berita penting, Salam sejahtera saudara, saya Christine Ling. Dan saya Rosli Dahamin, kami akan bersama saudara lagi malam ini dalam Berita TV3. Antara berita-berita penting malam ini. Salam sejahtera, saya Suhaimi Sulaiman. Dan saya Nurhanani Ismail, Buletin Utama Isnin 13 Jun. Perkhidmatan Keretapi Elektrik Express Bukit Kayu Hitam Singapura akan diadakan. Tindakan akan diambil jika syarikat insuran terus berdegil enggan memberi perlindungan kepada kenderaan yang berusia lebih 10 tahun. Berita sepenuhnya. Salam sejahtera. Kebakaran hutan di Indonesia yang menjadi punca utama jerebu adalah paling serius dalam dekad ini. Susulan kematian mangsadera Nur Hafizah, polis soal siasat ibu bapa dan pengasuh kanak-kanak 3 tahun itu, berita sepenuhnya. Sembilan orang mati dan sejumlah lagi cedera dalam tanah runtuh di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Kara. Laluan Kuala Lumpur Pantai Timur putus, ratusan kenderaan terkandas. Kemulut politik PAS gantung jentera pentadbiran negeri. Laluan ke Genting, Kerajaan Persekutuan digesa ambil alih. Kerja pemasangan pemancar berakhir dengan tragedi. Perogol bersiri ditembak mati. Pengeluaran syarikat automotif tempatan perlu lebih kompetitif untuk terus berada di pasaran. Kerajaan tidak akan sekat kebebasan media kecuali ia boleh menghuru-harakan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. India memperaku Asia Tenggara sebagai zon bebas nuklear. Nasi lemak dikenal pasti punca wabak taun di Selangor. Dan antara yang dimuatkan dalam Buletin Utama 16 Mei, perintah 2 tahanan ISA hadir di mahkamah diketepikan. Bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Ahmad Razali Muhammad Ali meninggal dunia. Sebelum itu, berita utama bersama Azmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cadangan persempadanan pilihan raya tambahan 84 lagi kerusi Parlimen dan Dewan Negeri. Tanah Rizab Melayu bakal boleh dipajak gadai. Turut dimuatkan malam ini, peguam menghadapi tuduhan bunuh dibebaskan dengan ikat jamin RM0,5 juta. JPJ mohon 250 senjata api bagi kegunaan keselamatan penguatkuasanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Polis sahkan mayat wanita yang ditemui rentung adalah Kenny Ong Le Kian. Kerajaan kaji naikkan elang khas pakar perubatan. Turut dipaparkan malam ini, 26 daripada 118 syarikat berjaya dikeluarkan daripada senarai nota amalan PN4. Putrajaya jadi lokasi sambutan kemerdekaan ke-46. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri sifatkan perubahan dalam pentadbirannya untuk tunai janji manifesto BN. Sistem gilir Ketua Menteri Sabah mansuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk utama 18 Julai, senarai pemegang AP didedah untuk tatapan umum. Perkampungan Ayah Pin diserang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, antara yang dimuatkan dalam buletin utama malam ini. Sistem pengangkutan canggih di Ibu Negara buat hal lagi. Kali ini gerabak menjunam. Datuk Zakaria menghadap Sultan Selangor esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk utama 6 Jun, keserasian dan keyakinan akan dijaga dengan baik. Ulasan Pak Lah mengenai pasangan hidupnya. Juga dimuatkan 3 kampung di Sungai Buloh diancam sesama burung. Tajuk utama 4 Julai, hubungan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang dan Kedah semakin tegang. Turut dimuatkan perairan laut Jepun digegarkan dengan 7 peluru berpandu Korea Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk utama 27 September, adun galas Cik Hashim Sulaima meninggal dunia. Turut dimuatkan 290 kes peguam salah guna kedudukan disiasat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita utama 31 Oktober bersama saya Nasharuddin Tajuddin. Dan saya Nurliza Muhammad Zain. Ikuti dulu tajuk utama. Dana berbaki RM5 juta daripada keseluruhan RM8 juta menanti untuk diagihkan kepada peniaga franchise tempatan. Masih dengan laporan Maulidul Rasul. Daripada 47,000 warga Maybank. Buletin utama 4 Ogos. Anda bersama saya Izwan Azir Saleh dan rakan penyampai. Saya Nurliza Muhammad Zain. Kita ke tajuk utama malam ini. Perdana Menteri ajak rakyat terus pertahankan keamanan dan kemakmuran yang dikecapi negara. Surat misteri diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia dicatatkan paling pesawat Mars MH370 hilang ketika penerbangan ke Beijing. Perdana Menteri arah perluas kawasan mencari dan menyelamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ismail Mansur. Dan saya Nurliza Muhammad Zain. Kejayaan kami adalah kerana anda. Kejayaan kami adalah untuk anda. Bongkar modus operandi Tonto Dadah. Sistem baru subsidi bahan api 1 September. Salam sejahtera, buletin utama berwajah baru 1 Jun 2014 bersama saya Pang Chin Fei. Seiring dengan perkembangan teknologi terkini, Detik Berita dibawakan oleh Oppo Smartphone. Malaysia Airlines yakin dapat kukuhkan kewangan menjelang 2018. Pengemis lampu isyarat raih pendapatan lumayan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Azawati Zainal Abidin. Bersiaran dengan wajah baru Buletin Utama. Berdepan pelbagai risiko ketika bertugas, polis mohon skim perlindungan insurans. Polis tangkap Ratu Dadah Johor. Buletin utama anda bersama saya Asrul Nizam Kadir Dan saya Azwaliza Azman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dibawakan oleh Petronas Primax 95 dengan ProDrive. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Tepat 8 malam 7 April, saya Mior Abdul Malik Rayani bersiaran bersama dengan rakan penyampai. Dan saya Marslah Hassan, teruskan sejam bersama kami dalam Buletin Utama. Tepat 8 malam anda sedang menonton Buletin Utama berwajah baru. Terima kasih terus menjadikan kami berita nombor 1 pilihan Malaysia. Saya Asrul Nizam Kadir. Dan saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Jangan ke mana-mana, berita terbaik bermula sekarang. Lembah Kelang dilanda banjir kilat. Perdana Menteri dijangka umum tarikh pembukaan sempadan negara esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Utama 21 Oktober bersiaran dari Pusat Operasi Baharu di Bangsar. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Azaria Tagaya. Berita nombor 1 tontonan Malaysia bermula sekarang. Lebih 1.4 juta penjawat awam diberi 40 hari untuk tanda tangani Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA bermula hari ini. Bunyi letupan dan gegaran gemparkan Ipoh. Kejadian belum dikenal pasti. Selepas hampir 3 dekad di Seri Pentas, Buletin Utama dan semua siaran berita TV3 dipancar dari Pusat Operasi Baru di Bangsar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.